Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Dalam video kali ini, Amy nak tunjuk cara-cara pasang candat umpan sotong. Candat umpan sotong ni kita guna umpan ikan. Peralatan yang diperlukan ialah ikan fresh lah. Macam ni ikan selah kuning. Boleh guna ikan tamban, ikan kerisi, apa-apa jenis ikan lah yang fresh. Paling kira ikan tamban lah. Kedua, candat umpan. Besi candat umpan. Amy suka besi candat umpan yang macam ni lah. Yang ada mata tandan ni. Yang tajam ni. Ada teracak ni. Mata tandan. Ketiga, besi. Besi dawai. Dawai yang jenis soft lah. Yang lembut. Yang soft. Yang lembut. Untuk kita ikat nanti. Okey. Mula-mula Amy nak tunjukkan cara-cara kita nak sambungkan besi dawai ni dengan perabot tali tangsi. Dawai ni jenis yang lembut lah. Jangan yang jenis keras. Dan panjang dia kita anggarkan dalam sejengkal dah cukup. Lepas tu dawai ni kita bengkokkan macam ni. Kita buat lubang untuk nanti kita nak ikat tali tangsi, perambut tangsi. Okey, sabar-sabar buat macam ni. Lepas tu kita ambil plier lah untuk memudahkan kita pintal besi dawai ni. Kita pintal macam ni lah. Kita buat lubang ni supaya nanti mudahlah kita nak ikat tali perambut tangsi nanti. Kita buat jangan besarlah lubang ni. Kita buat anggaran biar tali tangsi tu boleh masuk lah dalam lubang ni. Nanti senang kita nak sambungkan dengan tali tangsi. Okey, dah siap. Lepas tu kita ambil tali tangsi dan kita sambungkan. Tali tangsi ni bolehlah guna 40 pound ke 50 pound ke. Jangan terlalu halus dan jangan terlalu kasar. 40-50 pound dah cukup lah. Jadi kita sambung macam ni lah. Yang ni salah satu cara sambungan yang biasa Amy gunakan lah. Okey, kita buat macam ni. Senang saja sambung. Ni kita lilitkan dalam 5-6 kali lah. Ada orang ikat sambung macam-macam lah. Tapi admin lebih suka sambung dan ikat macam ni. Sebab dia lagi kemas dan cantik. Okey, lepas tu kita ketatkan. Okey, kita ketatkan. Okey, dah siap sambung. Lepas tu yang lubang ni kita ambil plier, kita kepitkan supaya tali tangsi nanti dia tak bergerak-gerak lah. Dan nampak kemas. Okey, dah siap sambung. Lepas tu yang hujung tangsi ni kita potong lah. Okey, inilah cara sambungan antara dawai dengan tali tangsi. Okey, sekarang kita siap sambung. Okey, dawai ni dengan tangsi ni kita akan gunalah sepanjang aktiviti mencandat lah. Tak payah kita nak potong lagi lah. Kita ikat sekali je. Okey, lepas tu admin nak tunjukkan bagaimana cara-cara kita nak pasang ikan ni dengan besi candat umpan. Mula-mula kita potong ekor ikan ni dulu. Ada setengah-setengah orang dia tak potong. Tapi bagi admin kita potong lagi cantik lah. Nanti bila sotong hinggap terus kena mata candat. Okey. Jadi kita dah potong. Kita masukkan besi candat umpan ni
daripada ekor ikan dulu. Bukan dari kepala ya, dari ekor. Kita jolok ikut tulang tengah ikan ni. Supaya dia straight lah. Dan tembus keluar ikut mulut ikan. Jadi besi candat umpan kita ni lurus lah. Selari dengan badan ikan. Nampak cantik ya. Ni memang lurus lah. Kedudukan umpan dengan besi candat ni lurus. Cantik. Okey. Lepas tu, bila kita dah siap pasang ikan ni, kita sambungkan lah dawai yang telah kita ikat tadi lah. Okey, dawai ni kita sambungkan. Kita masukkan dalam lubang dulu. Lubang yang besi candat umpan ni. Buat macam ni. Okey, lepas tu kita cucuk dawai ni ikut mata ikan ni. Kita cucuk macam tu. Kita cucuk dekat mata ni sebab dia lembut sikit. Kalau kita cucuk dekat badan ikan, kadang-kadang tu badan ikan tu keras. Mungkin dawai kita ni akan bengkok lah. Jadi kita tarik biar rapat-rapat. Lepas tu kita lilitkan pada mulut ikan. Tujuan kita lilitkan pada mulut ikan ni supaya mulut ikan ni tak terbuka lah. Masa kita lepaskan dalam air. Kadang-kadang tu arus deras. Bila arus deras, perut ikan kita ni akan cepat pecah lah. Jadi umpan kita cepat rosak lah. Bila kita lilitkan mulut ikan ni, jadi air tak akan masuk lah melalui mulut ikan ni. Jadi candat umpan yang kita lepaskan ke dalam air tu jadi cantik lah. Dan tahan lama lah. Yang penting umpan kita ni tahan lama. Tak perlulah kita nak selalu tukar candat umpan. Okey, jadi inilah candat umpan yang telah siap dipasang. Cara admin lah. Kalau orang lain mungkin macam lain. Tapi admin selalu guna macam ni lah. Selamat mencuba. Terbaik.